Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan sambung siri yang ke-102 bincang soalan UPKK, kali ini dalam subjek sirah pula. Okey. Pertama sekali saya doakan anda semua dipermudahkan urusan, dilancarkan lisan, mudah mengingat apa yang dipelajari dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPKK nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita teruskan untuk perbincangan soalan. Kita akan masukkan soalan-soalan yang dalam subjek sirah ni dan kemudian kita akan bincang jawapannya. Okey, untuk bahagian A, sebelum ni pun kita dah banyak kali setiap video saya rasa saya bagi tahu bahagian A ni adalah bahagian di mana soalan berkaitan dengan perkara asas bagi setiap tajuk, bagi setiap subjek, dan ini adalah soalan perkara asas untuk subjek sirah. Okey, contoh soalannya adalah seperti berikut. Macam ni, dia boleh soalan perkara asas ni boleh jadi soalan subjektif ataupun objektif, dan ini adalah soalan subjektif tetapi berkaitan dengan perkara asas dalam subjek sirah. Okey, arahannya jawab semua soalan berikut. Okey, nombor 1, siapakah nama bapa Nabi Muhammad? Okey, ni basic lah kan, siapakah nama bapa Nabi Muhammad? Jawapannya apa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey. Nama bapa Nabi Muhammad adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, di manakah Nabi Muhammad dilahirkan? Okey, di manakah tempat Nabi Muhammad dilahirkan? Okey, jawapannya di Mekah. Rasulullah ni dilahir di Mekah, wafat di Madinah. Kemudian nyatakan dua akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi Muhammad, segala akhlak yang baik itu adalah akhlak Nabi Muhammad. Yang kita boleh tulis kat sini antaranya ialah lemah lembut, pemaaf, penyayang, apa lagi? Menghormati orang tua, mengasihi anak yatim. Okey. Boleh ditulis untuk akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya soalan gariskan. Soalan gariskan jawapan yang betul. Okey, dia akan bagi soalan-soalan mudah berkaitan dengan Nabi Muhammad dan kemudian dalam soalan tu ada dua pilihan jawapan, pilih satu sahaja dan gariskan di bawah jawapan yang awak rasa itu paling tepat, gariskan di bawah perkataan itu sahaja. Okey, jangan terlebih dan garis guna pembaris. Okey, nombor 1, siapakah nama datuk Nabi Muhammad? Abdullah atau Abdul Muttalib? Jawapannya adalah Abdul Muttalib. Di manakah Nabi Muhammad wafat? Di Mekah atau di Madinah? Jawapannya Nabi Muhammad wafat di Madinah, lahir di Mekah. Okey, gariskan di bawah perkataan di Madinah. Okey, kemudian nombor 3, siapakah nama ibu Nabi Muhammad? Aminah atau Halimatus Sa'diyah? Nama ibu Nabi Aminah. Halimatus Sa'diyah adalah ibu susuan dia, ibu susuan Nabi. Okey, kemudian nombor 4, Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun kuda atau gajah? Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun gajah. Okey, bilakah Nabi Muhammad wafat? 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Akhir atau 12 Rabiul Awal? Jawapannya 12 Rabiul Awal. Rasulullah wafat pada tarikh yang sama, tahun yang berbeza. Okey, 12 Rabiul Awal. Baik, seterusnya kita masuk ke soalan bahagian B. Soalan bahagian B ni adalah soalan objektif aneka pilihan. Okey, dia ada satu soalan dan kemudian dia ada berbagai pilihan jawapan alif, ba, jim, dal. 4 pilihan jawapan yang mana arahannya adalah bulatkan jawapan yang betul. Okey, contoh soalan, isteri pertama Nabi Muhammad ialah siapa? Khadijah binti Khuwailid atau ba, Aisyah binti Abu Bakar ataupun jim ataupun jim, Maimunah binti Al-Haris ataupun dal, Hafsah binti Umar. Okey, isteri pertama Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid. Okey, kalau Aisyah binti Abu Bakar itu isteri yang ketiga. Okey, isteri yang ketiga.
Isteri yang kedua Nabi adalah Sa'udah binti Zam'ah. Kemudian kalau jim, Maimunah binti Al-Haris. Maimunah binti Al-Haris ni adalah isteri yang terakhir. Isteri yang ke-11. Okay. Kemudian Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar ni anak kepada Saidina Umar. Isteri yang keempat. Okay, isteri yang keempat. Khadijah binti Khuwailid yang pertama. Aisyah binti Abu Bakar, anak kepada Saidina Abu Bakar. Isteri yang ketiga. Maimunah binti Al-Haris, isteri yang terakhir. Yang ke-11, Hafsah binti Umar adalah isteri yang keempat. So, di kalangan sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi, iaitu Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar, ada pertalian keluarga dengan Nabi, iaitu menjadi bapa mertua kepada Nabi kerana Nabi kahwin dengan anak mereka. Okay? Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar. Tapi soalan ni dia tanya isteri pertama Nabi, tiada yang lain, iaitu Khadijah binti Khuwailid, dan Khadijah ni tidak pernah dimadukan ataupun Nabi tidak berkahwin dengan orang lain semasa Nabi dalam tempoh perkahwinan Nabi dengan Khadijah. Okay, yang kedua, Nabi Muhammad wafat ketika berumur berapa tahun? 25 tahun, 38 tahun, 40 tahun ataupun 63 tahun? Jawapannya, Nabi Muhammad wafat ketika berumur 63 tahun. Kalau 25 tahun tu adalah waktu Nabi mula berkahwin dengan Khadijah, 40 pula adalah ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, 63 adalah umur ketika Nabi wafat. Yang ketiga, pengajian Islam dijalankan secara rahsia di rumah apa? Gua Sur, rumah Abu Bakar, rumah Al-Arqam ataupun rumah Sayyidina Osman. Jawapannya adalah rumah Al-Arqam. Okay, pengajian Islam. Awal-awal bila sahabat masuk Islam dulu, Nabi melakukan dakwah secara rahsia dan kemudian Nabi mengajarkan beberapa orang sahabat yang telah pun menerima Islam pada ketika itu di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Rumahnya terletak jauh di sebelah Bukit Safa dan dalam keadaan yang terlindung sedikit daripada masyarakat Quraisy pada ketika itu. So Nabi bila ditawarkan oleh Al-Arqam, Nabi terus menerima kerana rumah Al-Arqam tu adalah tempat yang strategik untuk Nabi mengajarkan tentang Islam tanpa dikacau oleh orang-orang musyrikin Mekah. Okey, kemudian nombor 4, berapa lamakah tempoh dakwah Nabi secara rahsia? Berapa lamakah tempoh dakwah Nabi secara rahsia? Okey, dalam keadaan di mana pada ketika itu orang masih lagi tak dapat nak menerima ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi berdakwah secara rahsia seperti yang kita telah bincangkan sebelum ni, dan dakwah secara rahsia tu berlangsung selama 3 tahun. Okey, 3 tahun. Yang keempat, orang pertama yang melaungkan azan ialah siapa? Khalid Al-Walid, Zaid bin Harisah, Usamah bin Zaid atau Bilal bin Rabah. Orang yang pertama melaungkan azan adalah Bilal bin Rabah. Okey, Bilal bin Rabah. Sampai sekarang nama Bilal ni kalau sepatutnya orang yang melaungkan azan, jawatan dia adalah muazzin. Tetapi sekarang kalau kita dengar dekat masjid ataupun surau, orang akan gelarkan orang yang melaungkan azan tu sebagai Bilal. Ambil sempena nama Bilal bin Rabah ni, orang yang pertama melaungkan azan. Okey, nombor 6, bilangan tentera Islam yang berpatah balik dalam perang Uhud ialah berapa orang? 313, 200, 300 atau 700? Berapa orang yang berpatah balik? Jawapannya 300. Semasa Nabi nak pergi ke perang Uhud, Nabi membawa 1000 orang tentera. Okey, 1000 orang tentera. Sampai di pertengahan jalan, Abdullah bin Ubay, bapa munafik, orang yang sangat jahatlah pada ketika itu, dia bercakap-cakap sesama tentera tu.
Sehingga kan ada 300 orang tentera yang terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay, memujuk mereka untuk berpatah balik. Kita tak payah pergilah ikut Muhammad berperang. Muhammad tu orang Mekah. Dia nak pergi berperang pun dengan orang Mekah. Apa kena-mengena dengan kita orang Madinah? Maka bila Abdullah bin Ubay cakap macam tu, ada 300 orang yang termakan dengan hasutan Abdullah bin Ubay dan berpatah balik ke Madinah, tidak menyertai perang Uhud. So, 1000 tolak 300, tinggallah 700 orang sahaja tentera Islam yang menyertai perang Uhud pada ketika itu. Okey, bilakah berlakunya perang Badar? Bilakah berlakunya perang Badar? Okey. Berapa? 12 Rabiul Awal ataupun 17 Ramadan, 10 Ramadan atau 27 Rejab? Yang mana satu tarikhnya? Okey. Berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah ataupun bersamaan dengan 17 Mac 624 Masihi. Okey, 17 Ramadan. Okey, baik. Nombor 8, kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul berdasarkan penyataan di atas berkaitan dengan apa? Mukjizat, wahyu, solat ataupun hijrah. Kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul adalah wahyu. Okey, kalau mukjizat tu perkara luar biasa yang dianugerahkan kepada Nabi dan Rasul. Wahyu adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul, macam Al-Quran. Okey, solat pula adalah, solat tu adalah dalam ibadah dia kan. Dalam subjek ibadah ada solat itu ialah perlakuan, pergerakan ataupun setiap ada bacaan yang bermula daripada takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Kalau hijrah pula, hijrah tu bermaksud berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Kalau hijrah Rasul, perpindahan umat Islam, Rasulullah dan umat Islam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Okay, so kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul merujuk kepada pengertian wahyu. Okay, nombor 9, jumlah berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah ketika pembukaan kota Mekah sebanyak berapa? 360, 455, 365 ataupun 306. So, bila masa pembukaan kota Mekah, bila Rasulullah dah berjaya masuk ke dalam kota Mekah tu, antara arahan yang pertama adalah Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah pun buat juga dan dia suruh sahabat-sahabat dia buat juga, menghancurkan 360 buah berhala yang mengelilingi Kaabah. Okey, Kaabah yang kita tengok sekarang tu dulu dipenuhi dengan berhala. Ada 360 kesemuanya di sekeliling Kaabah tu. Okey. Nombor 10, siapakah yang memeluk Islam dalam peristiwa pembukaan kota Mekah? Siapakah yang memeluk Islam dalam peristiwa pembukaan kota Mekah? Okey, jawapannya apa? Siapakah yang memeluk Islam dalam peristiwa pembukaan kota Mekah? Jawapannya ialah Abu Sufyan bin Harb dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Okey, dal jawapan dia. Okey, baik. Seterusnya kita tengok soalan bahagian C. Soalan bahagian C ni adalah soalan objektif pelbagai bentuk. Okay, antaranya ialah nomborkan turutan sejarah hidup Rasulullah berpandukan penyataan di bawah. Okay, kita baca penyataan ni dan kemudian kita tulis nombor. Yang mana mengikut tertib dia. Yang mana dahulu, yang mana kemudian. Okay, nombor 1. Nabi tinggal bersama-sama datuknya semasa umurnya 6 tahun. Okay, yang ni mungkin first lah kot. Okay, sepatutnya awak kena baca dulu dan letakkan nombor. Okay, tak apa, kita baca dulu. Mengerjakan Haji Wida pada tahun ke-10 Hijrah. Yang ketiga, Nabi Muhammad membina masjid pertama di Quba. Nabi Muhammad telah menguasai kota Mekah ketika Fathu Mekah dan Nabi Muhammad wafat ketika berumur 63 tahun. So, nombor 1 kita dah dapat. Nabi tinggal bersama datuknya semasa umurnya 6 tahun. Yang kedua yang mana? Kalau ikut rentetan ceritanya adalah yang ke nombor 3 tu adalah nombor 2. Okey, Nabi Muhammad membina masjid pertama di Quba, kemudian
Selepas Quba, ni peristiwa hijrah. Lepas tu Nabi Muhammad menguasai kota Mekah ketika Fatuhu Mekah. Pembukaan kota Mekah dulu, barulah mengerjakan haji wida' pada tahun ke-10 hijrah. Nombor 4. Dan turutan yang kelima adalah Nabi Muhammad wafat pada ketika berumur 63 tahun. Okey, baik. Okey, selesai. Dan mungkin soalan macam ni akan masuk, cuma peristiwa yang berlainan. So, awak kena tengok rentetan cerita daripada mula Nabi Muhammad dilahirkan sampai Nabi Muhammad wafat. So, awak kena tahulah apa yang dulu yang berlaku dan apa yang kemudian berlaku. Okey, nombor soalan seterusnya, garis jawapan yang betul. Raja Habsyah adalah seorang raja yang adil ataupun zalim. Raja Habsyah adalah raja yang adil. Okey, raja yang adil, raja yang baik, okey, dan juga bijaksana. Raja yang sangat baiklah, dia menerima delegasi ataupun rombongan penghijrahan kali pertama dan kali kedua umat Islam ke Habsyah. Sebelum terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah, umat Islam dua rombongan telah pergi berhijrah terlebih dahulu ke Habsyah, barulah kali ketiga hijrah berlaku ke Madinah dan semua orang pergi ke Madinah. Semua orang Islam pergi ke Madinah. Okey, yang kedua, Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib syahid dalam perang Badar ataupun Uhud. Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bila anak kepada Abdul Muttalib, maksudnya ada kena-mengena dengan Nabi. Saidina Hamzah ni adalah bapa saudara Nabi yang syahid, yang mati syahid ketika perang Badar ataupun Uhud. Perang Uhud. Dia dibunuh oleh Wahsy. Dan kemudiannya bila dibunuh, Hindun tak puas hati. Hindu pergi belah dada dan mengunyah hati dan jantung Saidina Hamzah. Dan pada ketika itu Rasulullah sangat-sangat sedih dengan apa yang mereka telah buat kepada bapa saudaranya, iaitu Saidina Hamzah. Okay, ketua orang munafik adalah Abdullah bin Ubay ataupun Abdullah bin Uraikid. Jawapannya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni ketua munafik. Kita dah bincang tadi dalam perang Uhud, macam mana ketika nak pergi perang Uhud, dia telah menghasut 300 tentera untuk berpatah balik. Abdullah bin Ubay ni sebenarnya dia antara orang yang nak menjadi ketua dekat Mekah, tetapi dekat Madinah, Dia nak jadi ketua dekat Madinah, tetapi orang tak pilih dia. Orang lebih memilih Nabi Muhammad. Orang yang daripada Mekah, bukan penduduk asal Madinah, dilantik menjadi ketua untuk negara Madinah. So Abdullah bin Ubay ni dia tak puas hati, kemudian dia masuk Islam, tapi dia berpura-pura mengamalkan ajaran Islam. Sebenarnya dalam hati dia tidak tertarik langsung dengan Islam. Okey, nombor 4, perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 ataupun ke-7 Hijrah. Jawapannya tahun ke-6 Hijrah. Nabi Muhammad mula sakit pada akhir bulan Safar atau Muharram tahun ke-11 Hijrah. Jawapannya adalah bulan Safar. Okey, kita pergi laju sikit. Saya tengah kejar masa sebenarnya ni, rekod video ni, tak apalah. Okey, sesuaikan pernyataan berikut. Dia bagi pernyataan dan kita kena tentukan tindakan Rasulullah setelah berjaya memasuki kota Mekah ataupun tindakan Rasulullah setelah berjaya berhijrah ke Madinah. Okey, memusnahkan 360 buah berhala adalah tindakan Rasulullah setelah berjaya memasuki kota Mekah. Okey, yang tadi pun kita dah bincang pasal ni. Okey, menukarkan nama Yasrib kepada Madinah, ini adalah tindakan Rasulullah setelah berhijrah ke Madinah. Kemudian menyuruh Bilal melaungkan azan, ini adalah tindakan Rasulullah setelah berjaya memasuki kota Mekah. Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, ini adalah tindakan Rasulullah setelah berhijrah ke Madinah. Tawaf mengelilingi Kaabah, ini adalah tindakan Rasulullah setelah berjaya memasuki kota Mekah. Okey, kena ingat balik peristiwa-peristiwa. Dia ada perbezaan setiap peristiwa yang Nabi jalani. Okey, kemudian isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Dia ada bagi 6 pilihan jawapan dan 5 soalan dan 5 tempat kosong. Maksudnya satu pilihan jawapan tu kita takkan guna. Okey, antara pilihan jawapan yang dia bagi adalah Abu Bakar, ke-10 kaum Muhajirin, ke-11 kaum Quraisy dan juga Aisyah.
Okey, nombor 1, Haji Wida berlaku pada tahun tahun berapa? Tahun ke-10 Hijrah. Okey, semasa Nabi Muhammad sakit, tempat kosong menjadi imam sebanyak 17 kali. Siapa yang jadi imam? Takkan Aisyah, mestilah nama lelaki. Dan daripada sudut peristiwa ataupun kisah sirahnya kita tahu Abu Bakar menjadi imam. Okey, semasa Nabi sakit. So jawapannya Abu Bakar. Nombor 3, Nabi Muhammad wafat ketika berada dalam pangkuan Aisyah. Nabi Muhammad wafat pada tahun ke-11 Hijrah dan kemudian kaum Ansar dan ada 2 kaum kat situ. Muhajirin ke Quraisy. Okey, kaum Ansar dan kaum Muhajirin bermesyuarat untuk melantik khalifah. Okey, seterusnya, suaikan pernyataan berikut berkaitan dengan perang Uhud. Okey, berkaitan dengan perang Uhud. Ketua pasukan pemanah. Siapa ketua pasukan pemanah? Abdullah bin Jabir. Ketua pasukan sayap kanan dalam peristiwa perang Uhud. Jawapannya Munzir bin Amru. Ketua kaum Muhajirin dalam perang Uhud. Jawapannya Mus'ab bin Umair. Ketua tentera musyrikin dalam perang Uhud. Abu Sufyan bin Harb. Ketua orang munafik dalam perang Uhud, Abdullah bin Ubay. Okey, Abu Jahal tu kita tak terimalah sebab dia tak ada kaitan pun dengan perang Uhud. Dia mati dalam perang Badar lagi. Okey, tulis betul pada pernyataan yang benar dan salah pada pernyataan yang tidak benar. Piagam Madinah merupakan perjanjian bertulis pertama di dunia. Okey, betul. Bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah dilantik menjadi ketua tentera, ketua negara dan kemudian Rasulullah menyuruh dituliskan satu undang-undang negara yang disebut sebagai Piagam Madinah. Okey, keturunan Nabi Muhammad berasal daripada Nabi Musa. Okey, keturunan Nabi Muhammad berasal daripada Nabi Musa ke Nabi apa? Betul ke salah yang ni? Jawapannya salah. Okey, Nabi Muhammad dia berasal daripada jalur susu galur Nabi Ismail dan ayahnya Ibrahim. Okey, kemudian melembutkan besi merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Yang ni pun salah. Lembutkan besi ni adalah mukjizat Nabi apa? Melembutkan besi. Mukjizat Nabi mana? Mukjizat Nabi Daud. Okey. Kemudian Ibnul As bin Ar-Rabi' merupakan suami kepada Zainab. Ya, ini betul. Okey, suami Zainab, menantu Nabi lah ni. Ibnul As bin Ar-Rabi', suami kepada Zainab, dan tentera Ahzab terdiri daripada gabungan kaum Quraisy, Yahudi dan kabilah-kabilah Arab Mekah. Okey. Yang ini betul. Dalam peristiwa perang Ahzab, mereka bergabung untuk menentang orang Islam di Madinah. Kemudian kita masuk ke soalan bahagian D. Soalan bahagian D ni adalah soalan subjektif. Antaranya ialah, okey, jawab semua soalan berikut. Nyatakan 2 contoh peranan Sayyidatina Khadijah sebagai pembantu Rasulullah. Khadijah ni banyak dia punya peranan Sayyidatina Khadijah. Antaranya sebagai isteri, sebagai kekasih, sebagai pembantu. Okey, antara tugas dia sebagai pembantu, antara jasa dia adalah membantu Rasulullah sebagai generasi pertama penyebaran Islam. Yang kedua, sentiasa setia di sisi Rasulullah dalam susah ataupun senang. Yang kedua, soalan kedua, berikan 2 iktibar daripada peristiwa kewafatan Rasulullah. Apakah iktibar pengajaran daripada peristiwa kewafatan Rasulullah? Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah adalah sumber hukum. Walaupun Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah telah wafat, tetapi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah pegangan, adalah sumber hukum sehingga sekarang. Okey, kemudian yang kedua, menghargai pengorbanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam. Okey, soalan ketiga, tulis 2 mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah. Contohnya Al-Quran. Dia bagi contoh Al-Quran tu
Maksudnya dia nak benda lain lah tu. Antara mukjizat yang kita boleh tulis kat sini yang terjadi pada Rasulullah adalah keluar air dari celah jari dan bulan terbelah dua. Ataupun awak nak tulis Isra' dan Mi'raj ke, makanan menjadi banyak ke, tak kisah. Okay? Asalkan itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah. Jangan pula tulis tongkat membelah laut. Itu mukjizat Nabi Musa. Okay? Kemudian lengkapkan tempat kosong berkaitan nasab Rasulullah. Nasab keturunan Rasulullah. Nasab di sebelah bapa. Abdullah. Abdullah bin apa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Okay, dia nak minta 3 sahaja kan. So kita senaraikan 3 di sebelah bapa dan 3 juga yang dia letak di sebelah ibu. Aminah binti Wahab. Wahab bin Abdul Manaf dan Abdul Manaf bin Zuhrah. Okey. Dalam setiap nasab Nabi ni, dalam kedua-dua nasab Nabi ada nama Abdul Manaf. Tapi mereka adalah individu yang berbeza. Bukan orang yang sama. Okey, selesai nasab keturunan Rasulullah di sebelah bapa dan sebelah ibu. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, apakah nama surah yang mengandungi wahyu pertama? Wahyu pertama adalah daripada surah Al-Alaq. Okey, nyatakan 2 perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah menerima wahyu pertama. Bila Jibril datang ke Gua Hira, suruh Nabi membaca dan kemudian Nabi kata Nabi tak tahu dan kemudian dipeluk oleh malaikat Jibril. Selepas tu Jibril mengajar Nabi untuk membaca surah Al-Alaq tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sebanyak 5 ayat dan kemudian apa yang Nabi buat selepas Nabi baca ayat-ayat tersebut? Nabi pulang ke rumah. Okey. Dan kemudian menyuruh isterinya menyelimutkan baginda. Okey. Masa ni Nabi sangat takut dengan apa yang baru terjadi dalam kehidupan Nabi dan kemudian Nabi balik ke rumah, Nabi dalam keadaan menggigil, demam sikit-sikit. Dan kemudian Rasulullah minta untuk Sayyidatina Khadijah menyelimutkan baginda supaya perasaan tu lebih tenteram lah. Okey. Kemudian soalan seterusnya ada pernyataan selepas kewafatan Rasulullah seorang sahabat telah mencadangkan perlantikan khalifah pertama di Balai Bani Sa'adah. Berdasarkan kenyataan di atas, siapakah tokoh-tokoh tersebut? Mencadangkan. Siapakah yang mencadangkan pelantikan khalifah? Jawapannya adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian khalifah pertama dalam Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Maka dengan itu, selesailah perbincangan kita untuk video kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua untuk mengulang kaji pelajaran dalam persediaan menempuhi ujian UPKK. Namun begitu, bulatkan niat, belajarlah kerana Allah bukan kerana UPKK semata-mata. Dan semoga dengan mempelajari sirah ini kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga anda berjaya mendapat 9A UPKK. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.